Assalamualaikum. Jual apa dek? Ni pun dah habis ni. Nasi lemak Lemak berlauk ada. berlauk eh? Daging, rendang ayam. Oh yo, ni paru eh? Baru. Paru, rendang. Okey, macam mana kira ni lemak ni? Kalau lauk. Kalau lauk, ada lain-lain. Okey, kalau paru apa? Kalau paru RM5. RM5. Yang ini RM7. 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 Nasi lemak basic ada telur. Ada telur. Ada telur lah. Buat satu boleh? Boleh. Okey, buat satu eh. Kuih pun dah nak habis eh. Ni, kuih apa ni? Itu apam. Apam. Yang ini donat. Yang ini Kasih. kasui. Yang tu Bom Melaka. bom. Bom Melaka. Bukan gulung Melaka. Okey. Ni Yang ni gulung. kuih gulung apa? Gulung apa? Gulung kelapa. Gulung Kelapa. Woi, pelik-pelik nama kau. Yang ni ini biun lah. Okey, kuih macam mana kira? RM5. Macam kuih pisang jugalah. Okey. Ni kak basic dia ada Kacang. kacang, ikan bilis, Telur. telur, tapi kenapa tak ada kangkung? Orang tak ada kangkung. Orang Melaka tak kangkung tau. Okey. Okey, mana lemak dia? Nasi lemak. Simon. Oh, dah nak habis dah? Dia buat ni. Baik. Okey, kita tengok sambal dia. Pekat kak, kering tak sambal ni? Okey, baik. Dia pekat. Dah tak dalam. Dia tak nak. Okey, dah bawah. Okey, lepas tu. Lauk. Orang tu lauk. Wah, cepat sangat kau bungkus paru. Tak paru. Okey. Macam ni apa? Ni RM5. RM5. Kalau saya nak ni, add on ni, Laban ni tambah RM3. tambah RM3. Jadi total 5, 3, RM8. RM8. Dekat mana menjaga ni kak? Dekat Cheng. Ceng, kau apa kak buat? Pukul 7 pagi sampai habis. Depan mana ni? Dekat mana? Dekat dengan Otong. Oh, town. Okey. Jadi total dia Ni RM8. RM8 kan? Okay,